Ini ada sebiji mesin basuh brand Samsung. Okey, masalah dia bila kita on start, okey, air tak masuk dalam mesin basuh ni. Jadi kita tengok apa masalah dia. Nanti kita timbang dulu. Lepas tu kita cek api dekat inlet water valve dia ni. Kita set meter pada volt. Okey, kita cek masuk tak volt 240. Okey, cukup 246. Okey, kita cek dia punya inlet valve. Okey, sini dekat sikit. Ni inlet valve ni kita cek ada pecah. Ni kebiasaannya kalau pecah macam ni memang kena tukar. Memang kena tukar pasal dia dah pecah ni, dah rosak ni. Kita tukar sekejap. Okey, nampak tu. Dah pecah. Ni brand Samsung brand Samsung biasanya dia akan jadi pecah macam ni. Yang okey punya tak ada pecah, tak ada apa. Okey, kita try tukar. Pasang air. Kita on. Kita buka air. Okey, sini. Power. Start. Sekarang kita timbang. Tengok air masuk ke tak. Okey, sekarang air masuk. Nampak? Air masuk sekarang. Okey, beres.